Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton YouTube channel ini. Selamat kembali dalam Boss Aiman Channel. Ke mana aktiviti kita? Kalau korang nampak ada tanah ni, nampak pula pokok-pokok ni, ke mana lagi? Camping lah saudara. Camping yang ke-7 kita kan? Camping yang ke-7 kami. Tangan pun dah. So ke manakah kami camping? Seperti yang korang dah nampak kat thumbnail, tak tahulah aku nak guna. Tapi kita berada di Sungai Semongkis. Kali ni kita pergi campsite yang paling hujung, yang paling hulu. Atas tu dah tak ada dah, jalan dah tutup dah. Iaitu di Semongkis Dataran apa? Dataran Camp. Semongkis Dataran Camp. So sebenarnya kita dah hari kat sini 5 jam. Barulah nak buat video. Jadi kita orang telah memulakan perjalanan dalam pukul 11.30 pagi dan mengambil masa lebih kurang 50 minit. Ni korang layanlah nyanyi yang pertama. Aku yakin tak sedap. Tapi sebagai isteri dia kena layan kan. Kita tetap bahagia bila bersama-sama. Alkisah masih si minyak nampak tayar depan masuk paku. So kita orang berhenti untuk masukkan cacing sambil tukar waipu. Alhamdulillah lah, nampak sebelum sampai ke campsite. Kita ada lagi 20 minit sebelum sampai. Kita kudak-kudak dulu lah saudara. Nak tukar. Sini banyak campsite ni asalnya yang ke-8, 9. Kita punya yang paling hujung. Tu hijau ada lah depan sana. Oh, hijau ada lagi. Ni apa? Ijin pula. Macam-macam. Ni kita orang lalu campsite Mongkis, campsite pertama kami. Korang boleh tengok dekat YouTube channel. Tu dia. Tapak 8. So kita orang first camping kita orang pada tahun lepas kan. Tapak 8 ni dekat Semongkis ni, very recommended. Tapi harga dia dah naik So aku cadang siapa nak try boleh lah pergi tapak 8. Nice ada camp laki tu. Tapi itu kan memang nice Jom kali ni kita pergi naik atas lagi. Sepanjang sungai ni ada lebih kurang 9 ke 11 campsite. Korang boleh try Google dan tengok TikTok lah. Alright, kita dah sampai di Semongkis Dataran Camp. Ni dia tempat masuk, dia punya warna ialah hijau Free wifi. Ni dia kaunter pertanyaan pendaftaran. Adalah ni orang sekejap lagi. Jom kita parking dulu. Kita tapak 6. Okay, ni tapak kemah kami. Aku memang suka lah air macam ni, tak adalah batu banyak-banyak tengah tu kan. So boleh chill-chill santai. Sampai sana pun okey air dia. Kita yang jiran belah sini belum sampai. Ni tapak kita orang. Jiran belah sini sudah sampai. Dia apa? Ini 6 orang ni. Apa hal lah dia ni? Masa untuk membangunkan kemah kami, kemah comel kami tak adalah setanding orang lain kan, tapi cukup untuk kami. Alhamdulillah. Okey, iklan sekejap. Kepada viewer yang tengah mencari atau memerlukan servis takaful, boleh terus kontak saya. Link WhatsApp dan social media ada di description video. Jom sambung video. Free ilmu, free quotation. Let's go. Dah. Siap. Nak masukkan katil pula. Lagi panas. Okay, tunggu katil kita siap. Kereta comel kat sebelah. Kemah dah set up baik. Guys, kita ada penemuan. Ni apa ni?
clear ke tak? Dia gerak. Tak fokus. Alamak. Okay, meal pertama kami. Ari, Daniel. Shout out to Fawas. Masuk YouTube eh? Masuk YouTube. Ui, masih tu. Ari. Daniel mana Daniel? Daniel. Ni? Fawas. Fawas Daniel. Nama abang apa? YouTube? Aiman, Bos Aiman TV. Bos Aiman TV. Bos Aiman TV. Subscribe. Tapi subscriber tak ramai lah. Sampai kita nanti dapat Tolong tambah tau. Bagi tahu girlfriend semua. Okay, kita nak cabut tiang tengah ni supaya dia boleh bend. band tengah. Ya, so kita pun angkat kita punya tilam sebab kita malas nak deflatekan dia balik. So nanti kita apitkan je sebab sekarang ni kita punya jantas macam tu. Kita punya tapak di situ. Okey, apa yang berlaku sebenarnya, manajemen cadang kami pindah di campsite yang lebih depan, tak ada orang sebab pada malam kedua hanya tinggal kami berdua sahaja dalam hutan yang sangat gelap ni, di campsite yang paling hujung ni. Ni Cik Isteri sedang berusaha dalam misinya. Semoga berjaya. Jom kita tengok kita punya Pak Mat Western. Alright tak alright. Kita guna bag grab sebab kita tak ada full bag. Ni telur kita. Selamat. Dah. Kita punya sayur. Okay, segar. Ayam perap kita. Okay, dia dah cair dah rani dah. Okay, Pak Mat pun dah rani dah. Okay, fish ball. Kita ada mi kuning untuk breakfast esok. Sekarang kita minum teh. Oh. 3 hari 2 malam. Pertama apa? Wujud ada, hidang sedia, bapak pekal. Mula khafatuhu bihawasi. Untuk malam ni kita ada menu special. Kita dah start membakar ni. Bara sudah siap. Cantik baranya. Okey, alhamdulillah memasuki pukul 7. 7 malam sebelum maghrib. Kami dah ambil wuduk siap-siap. Kami nak solat. Lepas tu boleh start memasak. Malam ni apa movie kita? Antara Wicked Oh, Wicked baru. ada cerita Han ada 4 tu. Wicked tu sebenarnya nak tengok daripada bulan puasa kita dah keluar kan. Tapi sebabkan dia macam ada seksi-seksi sikit kan, so tak elok lah kita tengok pada bulan puasa. Sebenarnya tak elok lah tengok masa bila-bila. Tapi lebih kepada menghormati bulan puasa. So ni dah lebih bulan puasa. Dah masuk ke lepas Syawal lah pun. Baiklah. Okay, so menu kita utama malam ni, pemain utama, the main ialah Pak Mat dalam ni. Pak Mat Western. Protein yang pertama. Protein yang kedua kita ada ayam yang dah diperap. Lepas tu yang ketiga ni apa, karbo iaitu ubi keledek. Lepas tu semua akan dibakar. Lepas tu kita ada sayur, salad. Itu sajalah. So kalau lapar kita adalah spaghetti wow ni kan. Spaghetti wow ni, tengoklah. So jom kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk potato ni kita orang lupa bawa aluminium. Jadi tak apa kot. Kita try lah. Ubi ni kita direct ke arang lah guys. Sebab dia memang kena bakar. Dah lama sikit. Ni ayam. Kambing ada yang dah siap. Ada sapi yang dah siap. Sikit lagi ni. Mantap. Dinner kita dah siap saudara. Kita tinggal nak ni jarang api je. Jarang air. Nampak air ni. Malam ni kita minum hot chocolate Cadbury. Share lah. Okey semua, makanan kita dah siap. Tambahlah sebab macam lapar kan. Ni ayam tadi. Buat makan Sri. Terima kasih ya Allah. Atas rezeki ni sampai kita melihat menonton Wicked. InsyaAllah tak tekan. Okey, jumpa makan saudara-saudari. Camping ni sebenarnya bagi aku dia sebenarnya dapat merapatkan ukhuwah lah. Sebab semua benda kita orang buat, kita akan buat sama-sama. Daripada setup, daripada masak, daripada kemas, daripada kita pergi duduk dekat hotel yang macam masuk semua dah siap kan. So korang sebenarnya boleh try lah benda ni kalau nak merapatkan silaturahim antara kawan ke family, isteri. Kita dah kenyang makan. So kita nak fokus dengan movie. Bahasa-bahasa pun saya suasana lebih kurang dalam 11.30 ke 12. So kita orang bangun untuk ambil uduk lah. Better tidur dengan uduk lah bila ada dekat tempat macam ni kan. Sekarang jam menunjukkan hampir pukul 1. Korang mungkin tak nampak apa-apa. Sepatutnya luar ni ada lampu ya management sediakan, tapi nampaknya motor dia terpadam lah. Ini dia punya gelap, dia tak boleh buat main Ini gelap hutan berantara Nasib baik kita dah masuk kemah. Kita dah settle semua urusan. Harap okey lah sebab sebenarnya kat sini elektrik supply dari 6 malam sampai 8 pagi je. So sekarang ni bila lampu tak ada ni, elektrik pun tak ada. Aku pun tengah charge phone sebenarnya. Phone tinggal 27 je ni. Tapi tak apa. Harap dia do something lah. Assalamualaikum guys, selamat pagi. So kita sekarang dah nak memasuki 7.30. Dengari bunyi-bunyi burung. Malam bunyi katak agak kuat kan. Bunyi katak agak kuat tapi sekejap je. Lepas tu dia hilang. Lepas tu bunyi air sungai memang kuat. Okay, sungai betul depan kami. So sekejap lagi kita nak masak air lah. Sekarang ni macam sejuk sangat je. Tadi ambil uduk pun menggigil je. Kita layan movie dah lah. Air sudah dijarang. Kita ada pilihan Kecil Fatimah dan Ali Kepek. ミュージカルを披露するエンタメフェスティバルが行われてるんだ。 Movie kedua. Bila kita masuk aktiviti hutan ni, untuk orang macam aku, memang kena pakai ni mosquito patch. Mosquito patch ni power tau. Dia lekat je. Lepas tu dia menghalang nyamuk. Tapi untuk orang besar, kena letak dua lah. Satu dekat bahagian atas, satu dekat bahagian bawah. Ni. Letak sini.
Jadilah. Cik isteri dia memulakan sesi masak-masak. Kita makan mi goreng pagi ni. Sambil cincang dia. Isteri punya mi goreng, one of the best. Pagi ni aku nak buat video sikit daripada tempat masuk campsite ni. Jadi nak pusing sikit lah. Mungkin boleh dapat idea korang nak duduk tapak mana kalau korang datang nanti kan. So ini daripada dia punya pintu masuk lah. Datang daripada sana, campsite ni antara paling ujung sana. Kalau ikut Google Map paling ujung. Tak tahu lah depan tu betul ke tak. Pintu masuk dia. Kaunter pendaftarannya. Ini free wifi ya. Free wifi. Tetapi untuk elektrik daripada pukul 6 petang sampailah pukul 8 malam sah 6 petang sampai 8 pagi sahaja. Jom kita masuk. Sini kita masuk tadi. Bawa kemah ke sini. Kita kemah kita orang. Jadi kalau masuk kereta boleh masuk ke sini sampai ke belakang lagi. Sana tu kalau nampak ada kereta lagi, kita orang punya di sebelah kereta tu semalam. Ujung lagi. So orang yang baru orang yang ada balik semalam pun dia kata better lah pindah sebab belakang tu sangat gelap lah. Tandas dia semua macam ni. Luar nampak cekuran kan, tapi sini dalam sangat bersih guys. Sangat terjaga. Dia toilet bowl sekali dengan shower dekat sini. Air dia sangat laju dan sejuk. Lepas tu tandas sini ada banyak dekat sekeliling ni. Dia tak ada fix lah. Maksudnya orang ni nak pergi sini boleh, nak pergi sana boleh, campsite sini nak pergi ujung sana boleh, tak ada masalah lah. Kita ada surau juga. So ni surau dia. Surau dia campur lah lelaki perempuan, tapi aku tak nampak lagi orang guna sebab orang lain semua solat dekat kemah masing-masing. Ada juga tapak yang bukan dekat dengan sungai. Dia lebih kepada dekat dengan hutan sana. Sebab sungai sebelah sini. So semalam kita punya tapak kat situ tau. Tapi kita orang tukar. Jom kita tengok bawah. Okay, by the way setiap tapak ada ni sinki disediakan. Jadi kalau kita orang maintain tapak semalam, ni dah tapak kita orang mandi. Kemah semua padu kita punya manja-manja je. Antara yang best pasal kat sini sebab tapak dia besar tau. Selalunya kalau kita pergi campsite tu dia dah ada macam dia letak brick atau batu bata ke. Okay, ni size ni kemah kita boleh muat this size of kemah. So kalau nak masuk kemah tu besar, kena ambil yang lagi besar. So brick tu lagi besar lah yang dia buat Tapi kat sini tak, dia just letak daripada pokok ni ke pokok ni. Okay, ni kita punya macam tu lah. So besar lah, boleh parking kat situ, boleh parking kereta juga. Boleh letak kemah, boleh letak fly sheet juga. So tu yang bestnya lah. Semalam owner tu dia cakap dia bagi option lah, ambil tapak yang ni ataupun tapak belah sana. Tapak ni senang sikit lah, letak terus barang kan. Tak adalah kita orang kena lipat kemah semua. Tapi kita ke sana lah, kena lalu lah jambatan ni. Jadi kita pergi seberang. Ni loading area boleh pakai ni kalau tak ada wagon macam aku kan. Pergi seberang tengok. So sini ada tandas, ada tapak, sana ada tapak, ada lagi dan ujung sana pun ada juga kemah comel kami. So sini ada daluan. Tengok dia cakap tengoklah besar ni tapak kita orang. Kita orang punya kat sini je. Sini semua boleh, tak tahulah buat apa kan. Nak main sepak takraw ke apa ke. Sana pun ada tandas. Ke bawah sana ada lagi. Kita tak nak lah kot lalu sana kan. Privacy orang pagi-pagi ni. So kita ada plug point. Satu tapak ada dapat dua macam ni. Tapi disebabkan dah lepas pukul 8 so dah habis lah. Dah tak function lah. Wow. Dah habis guys.
Kisahnya gas kami habis pula. Yelah salah kita orang jugalah sebab tak top up. Sebab hari tu banyak kan. Tiba-tiba check rupanya tinggal satu lagi. Satu pun dah pakai. Tapi tak apa. Mungkin kita akan grab mic ke. Tengoklah macam mana. Ataupun keluar ke. Untuk pengetahuan, aku ni bukan peminat mi tau. Abah minat mi, aku tak minat kuih tiaw. Tapi aku tak minat mi, aku boleh makan bihun dengan kuih tiaw. Tapi lepas kahwin, isteri masak padu. So, nak kata minat tak adalah. Tapi boleh makan lah, memang makan lah. Sedap. Macam ni lah garutan. Ya, jumpa lagi ulat warna oren. Menarik kenapa tak ada fokus ni. Teruskan bergerak saudara. Teruskan. Kalau dah masuk hutan tapi makan buat atas meja, tak feel lah guys. Tu kat rumah boleh buat makan atas meja kan. So, kita makan dalam sungai. Ya, kerusi dah tersedia. Hati sayang. Jom kita turun. Air sangat sejuk saudara. Oh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sejuk saudara. Bukan duduk masih ke bawah ni. Tak dah. Okay je. Cukup je atas mana bawah. Biasa kan pasir kan. Tapi survive. Kau pegang tu. Mantap sekali. Cik isteri dah memulakan tarian ritual kegembiraan dia. Kita biarlah dia. Mungkin dia rasa dunia ni dia yang punya. Dia batu-batu besar. Bawah tu batu-batu pasir. Kita nak try ke sana asyik. Dalam ke? Dapat ikan ke? Dapat ikan ke? Dapat udang? Baik. Rasanya cukup lah first wave pagi ni mandi. Dah menggigil saudara. Badan pun dah kecut. Sekejap lagi. Sudah selesai mandi tadi. Mandi sungai. Kita dah naik dah mandi lagi dekat shower. Lepas tu dah tidur. Rasanya dah tidur berapa? Sejam kan? Sejam tidur. Keluar ajak. Oh, okey. Keluar.
Nampaknya plan kita untuk off-grid 2 hari straight tak berjaya. Sebab kita kena keluar juga beli gas. Stove gas macam mana lepas pandang. Tapi tak apa, kita keluar sekejap. Rasanya kat depan ni buat ada ni. Tak payah keluar betul-betul. Let's go. Lebih? Alamak, tinggal 10%. Kita ada cucur cucur manis kan. Ada habis. Lemak manis ada habis. Kita ada Pringles sikit. Ada pancake juga. Coklat Cadbury. Petang ni tak mandi lah. Lihat movie lah. Ya, sekeliling. Sana dah kosong dah. Sini pun dah nak balik. Sana pun tengah mengemas. Tinggal kami je lah. Tapi perkabaran berita ni kata ada orang akan masuk pukul 6.30. Tak tahulah jadi ke tak. Kalau tak, memang kita orang je lah kat sini malam ni. Jom. Jom. Terima kasih isteri masak. Sama-sama. Lampu dah buka, menandakan dah ada elektrik. So sekarang dah pukul 6 suku. Should be pukul 6 lah dia buka. Lewat sikit lah. So boleh lah charge kamera ni pun 3%. Ya kita. Seperti yang kami mention, kami je tinggal untuk malam kedua ni. Sebab kita orang ambil cuti hari Isnin. Sebab yalah, nak camping 2 hari. Tapi kalau masuk hari Jumaat, macam rugi pula. Half day tak masuk kerja semua kan. So itulah, tinggal kami je. Tadi yang Mariah tu, ada anak-anak mandi. Depan sana dah tak ada. Sana sampai hujung semua dah tak ada. Sini pun dah tak ada. Actually management pun tak tinggal sini. Diorang keluar. So memang kami je lah paling hulu untuk penguasa Mongkis pada hari ni. Tapi tak apa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita orang berdua bersama Azia je. Cik isteri okey ke? Okey. Cik isteri ada suami okey lah kan? Okey, ada suami okey. So malam ni kita orang tak makan lah kot. So kenyang lah. Kenyang pula, semalam makan banyak. Lepas tu petang tadi dah makan cucur tadi kan. So berat sikit. Ni lepas ni nak tunggu isyak. Lepas isyak terus kita orang duduk dalam kemah, layan movie ke apa. Yeah. Okay, jom kita tengok suasana dalam kemah. Bismillah, dalam kemah adalah lampu, kipas. Solat kat sini. Tak boleh lah jemaah. Betul. Je lah, simple. Boleh temankan Shinchan, air panas dan juga biskut. Korang makan apa tu? Okay, semua dah siap. Kita tutup lah depan tu. Dah pukul 11 lah tidur. Info malam tu hujan sangat lebat, tapi mesti survive ni lah. Okay, masanya untuk tidur. Kita berjumpa esok pagi. Sekarang dah hampir pukul 12. Bertemankan bunyi hujan, sungai unggas dan apa nama kita panggil? Cengkerik. Gerak tu pengalamannya menarik. Pagi kedua kami di sini Isnin. Dua-dua ambil cuti. So macam kita orang cakap, kita orang je malam tadi memang gelap, kosong. Nanti aku nak bawa sampai hujung sana lah, tunjuk. Dah sini pun kosong dah. Kita kemah tu memang dekat sini. Pagi tadi nak dekat sampai subuh hujan. Kita temankan bunyi hujan sampai dekat subuh. So
So kita orang dah start lah kemas tilam in dah deflate dah. Ingat sikit, tilam dah deflate. Nak masuk dalam kereta, makan. Selepas makan ni nak mandi sekejap, tu bolehlah kemas. Ni banyak sikit kerja sebab kemah basah, ni lap-lap kan. Okay, disebabkan flysheet kami dah basah, korang bawa ke sini lah. Sini tak basah kan. Pokok banyak menjaga. Alamak, ada lebah pula. Cik lebah, keluar lah. Dah kunci dah ke tu? Ini kita dah berjaya. Sepatutnya kita minta izin dia nak keluar. Memang letak je, ribbon naik sendiri. Terima kasih lah. Oh, payah berat. Berat dan besar. Settle kemas. Kita mandi sikit. Isteri dah masuk. Kita mandi shower, kita gerak lah. Kita lunch terus kat luar. Sebenarnya ni yang pertama kali camping 2 malam. Okay. Lepas tu lagi kita orang bercuti hari ni. Alhamdulillah. So seronok lah, lagi seronok kalau sebenarnya lagi seronok tak ada orang malam. Yalah. Dia rasa privacy tu extra lah. Tapi gelap tapi terjaga lah kan. Jadi macam mana keadaan environment tu sana, keadaan sungai dia, apa facility dia. Facility lengkap, yang paling penting kena dengan harga saya, bajet dia. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jangan lupa tinggalkan keadaan tapak dalam keadaan terbaik dan bersih. Jadi setakat itu sahaja vlog camping kami yang ke-7 di Sungai Semongkis. Korang kalau suka video ni boleh subscribe, like, komen dan muni-muni share dekat kawan-kawan korang. Okay guys, terima kasih. Jumpa dalam next vlog. Video baru incoming tak lama lagi. Bye, Assalamualaikum.